Korang ada anxiety, ada depresi. Mari sini, aku boleh cuba bantu korang menggunakan teknik CBT, metafora. Pertama, bayangkan langit yang luas. Fikiran kita adalah awan. Ada yang putih, ada yang ringan, ada yang gelap, berat, tapi semuanya awan. Akhirnya akan berlalu juga. Begitu juga fikiran negatif. Dalam teknik CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, kita belajar satu perkara penting. Fikiran itu bukan fakta. Contohnya, bila datang fikiran, aku bencilah dengan suami aku, benci sama aku gagal, aku tak cukup bagus, aku menyusahkan orang. Okey, perkataan itu hanyalah korang anggap sebagai awan. Ia mungkin lalu, tapi tak bermakna ia benar. Teknik CBT ajar kita untuk melihat fikiran, bukan menjadi fikiran tu. Macam kita duduk tepi sungai, tengok daun hanyut. Kita tak kejar, kita tak tolak. Kita cuma perhati dan lepaskan. Dan gunakan metafora ini. Saya bukan awan. Saya langit di belakangnya. Saya bukan fikiran. Saya pemerhati fikiran tu. Bila kita boleh berjarak dari fikiran sendiri, kita akan rasa lebih ringan. Kita tak lagi dikuasai oleh emosi tu. Anxiety dan depresi tak semestinya hilang serta-merta. It takes time, slowly. Tapi kita boleh belajar untuk tidak tenggelam di dalamnya. Ingat, awan akan berlalu dan langit tetap ada. Luas, terang dan tenang. Kalau korang nak tahu lagi, saya ada buat buku tentang teknik pemulihan anxiety menggunakan teknik CBT. Klik link bio.